Andy tanya nak beli macam mana. Okey, di Public Gold kita ada 3 cara untuk beli emas. Yang pertama, kita boleh simpan melalui akaun Emas Scape Public Gold bermula serendah RM100 dan semua gram emas yang kita beli itu adalah emas fizikal. Dan yang kedua, kalau tuan-puan ada cash yang besar, tuan-puan boleh buat secara belian terus. Dan yang ketiga, tuan-puan boleh beli secara EPP 10 kali bayar. Contoh, kalau harga 1 dinar hari ini sekitar RM2,300, tuan-puan boleh buat 6 kali bayar ataupun 10 kali bayar. So habis saja bayar emas tu, tuan-puan boleh pegang dekat tangan sendiri. Antara ketiga-tiga ni cara ataupun kaedah yang paling mudah dan paling ramai orang guna adalah melalui akaun Emas Scape Public Gold, iaitu tuan-puan boleh menabung serendah RM100 dekat akaun Emas Scape dan nanti emas tu tuan-puan boleh withdraw dan pegang dekat tangan sendiri. So jadi nak pilih cara kaedah yang macam mana? Kalau tuan-puan tak tahu, tuan-puan boleh hubungi saya dan nanti saya akan bantu tuan-puan. Kalau nak terus daftar, boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu anda cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet anda. Salam daripada saya dari Aquila Private Game Reserve di South Africa, iaitu di sini adalah tempat safari.